Diperdaya jadi skamer di Kemboja. Kisah Joe dan 8 mangsa sindiket tawaran kerja palsu. Dijanjikan kerja dengan gaji lumayan, tetapi akhirnya diseksa, dipaksa makan babi dan menjadi skamer antarabangsa. Inilah realiti kejam yang menimpa rakyat Malaysia di luar negara akibat sindiket pemerdagangan manusia. Hari ini kami bawakan kisah benar dari Johor Bahru, kisah Joe, dan amaran daripada Adon Skudai, Marina Ibrahim tentang bahaya tawaran kerja palsu di luar negara. Segmen 1. Kisah Joe, dari pembakar sate ke Kemboja. Joe, 36 tahun, seorang pembakar sate dari Johor Bahru. Dia tidak pernah menyangka kehidupannya akan berubah menjadi mimpi ngeri selepas menerima tawaran kerja di Kemboja. Namun, sebaik tiba, segalanya berubah. Joe diberi minuman dan sejurus selepas itu, dia dibawa ke sebuah markas yang dikawal ketat di Sihanoukville. Di situlah dia mula dipaksa bekerja sebagai skamer, menyamar sebagai pegawai polis dan SKMM, menipu mangsa atas talian. Segmen 2. Penyiksaan dan derita. Joe terpaksa bekerja 14 jam sehari. Jika gagal mencapai sasaran RM50,000 hingga RM100,000 sebulan, dia akan diseksa, disetrum elektrik, dikurung tanpa makanan dan hanya diberi sebotol air. Joe, kami diberi makan daging babi dan arak, tiada pilihan. Di sana, saya lihat lebih 40 rakyat Malaysia bersama warga Rusia, Brazil dan Arab. Lelaki dan wanita bercampur bebas, semuanya mangsa sindiket. Segmen 3. Cubaan melarikan diri dan penyelamatan. Selepas 4 bulan dalam neraka itu, Joe dan 4 lagi rakyat Malaysia diberi 2 telefon oleh sindiket, kononnya untuk dibawa ke sempadan Laos sebagai buruh paksa. Tapi di situlah peluang mereka muncul. Joe segera menghubungi Adon Skudai, Marina Ibrahim, meminta diselamatkan. Melalui bantuan Wisma Putra dan Kementerian Luar Negeri, mereka akhirnya dibawa pulang ke tanah air pada 16 Ogos selepas perjuangan hidup dan mati selama 3 minggu. Segmen 4. Isu lebih besar. 8 mangsa masih terperangkap. Menurut Adon Skudai, Marina Ibrahim, kisah Joe hanyalah satu daripada banyak kes serupa. Sehingga kini, 8 individu dilaporkan menjadi